Apa masalah dengan orang yang jual produk digital? Okay, saya bukan nak merendahkan produk digital, sebab apa-apa produk kita jual, kita dapat income, maka itu bagus. Cuma saya nak kupas kepada isu sustainability income. Income yang lebih sustainable. So, sebab saya pun ada juga jual produk digital, tapi itu bukan fokus saya dah. Itu lebih kepada saya punya side hustle. Okey, jadi saya Amin Kamaruddin. Kalau first time tengok video saya ni, boleh klik butang subscribe ataupun klik follow dan komen saya dah subscribe. Okey, saya nak bercakap kepada mungkin orang kata peniaga-peniaga produk digital yang perasan you ada masalah income consistency. You ada pernah dapat ramai pelanggan tapi selepas bertahun-tahun payah nak maintain pendapatan. Okey, so antaranya disebabkan oleh bila kita jual produk digital tu lebih kepada one off. Okey, untuk orang yang mungkin ada macam you set up mastermind group, itu mungkin lain. You ada monthly, orang kata fees lah yang you boleh charge. Tapi kebanyakannya orang memang jual one off sajalah. Sebab mungkin ramai orang tak confident nak set up masterclass, nak charge kan monthly. Tu masing-masing. So jadi apa isu dia? Isu dia ialah produk digital ni, contoh macam e-book apa semua adalah bukan produk yang orang beli repeat. Bukan benda yang orang consume, bukan consumable product. Maksudnya dia beli dan dia tak ada repeat order. Tak ada repeat order. So nak hasilkan satu produk digital pun makan masa. Betul. So jadi masa yang kita tu kita hanya boleh dapat satu kali saja jualan daripada seorang. Nak lagi kita kena produce new product. Betul, kita kena produce new product. Untuk setengah orang yang memang suka produce new product, itu fine. You boleh buat produk digital baru setiap bulan. Okay, fine. Tapi kebanyakannya saya percaya majoritinya tak lah. Tak. So jadi ramai yang macam ni, banyak follower, banyak customer, tetapi tak ada income yang konsisten. So apa yang saya boleh bagi tahu ialah sebab saya tengok juga ada orang-orang besar, sifu-sifu hebat dalam yang buat sebelum ni produk digital dah mula beralih kepada produk fizikal. Contoh apa produk fizikal? Contoh produk fizikal yang saya buat, bisnes yang saya buat ialah daripada produk orang kata suplemen. Ramai yang dah jual suplemen sebab suplemen kalau orang tu makan biasanya untuk sebulan dan repeat datang balik. Tapi kebanyakan juga suplemen ni adalah kajian yang dibuat daripada OEM, syarikat-syarikat OEM yang orang kata low quality, nampak packaging cantik tapi dari segi kesan, daripada segi bahan-bahan tu, keselamatan bahan tu, dari segi efek dia, dari segi trust level ni maksudnya orang nak makan lama dia rasa macam takut juga sebab mungkin brand baru dan sebagainya, menyebabkan jualan produk itu dia tak boleh nak support repeat order yang panjang, repeat order yang lama, tak boleh. Ada sebahagian yang boleh tapi kebanyakannya tak boleh. Jadi sebab tu macam saya lebih prefer produk yang ada brand, yang memang dia dah keluar kajian yang besar, memang orang trusted dah. Contohnya yang saya buat sekarang ni produk daripada Shaklee. Shaklee ni memang nampak common brand, tapi orang tak tahu ini adalah market leader dalam industri suplemen dunia. Sampai saya boleh ada income yang stable, saya boleh work from home, resign daripada kerja saya oil and gas, sebab sustainability. Sebab bila saya masuk dalam bisnes Shaklee ni, antara kajian awal yang saya buat ialah orang guna produk Shaklee ni, setiap customer guna, dia akan guna 20 tahun. Kan, 20 tahun orang guna customer saya yang guna daripada 2013 masih lagi mengguna sampai sekarang. Kan, jadi produk itu deliver apa yang pelanggan expect. Bila pelanggan tu dah makan konsisten, dah spend, dia dapat hasil tu. Bila dapat hasil, dia akan maintain, guna dalam tempoh masa yang lama. Dan nak dapat result yang macam ni bukan senang. Shaklee dah keluarkan 250 juta USD, lebih kurang 1 bilion ringgit lah. Dan dia ada lebih daripada 40 saintis yang directly dengan dia. Tak ada repackaging. Shaklee bukan brand repackaging. So, in term of tahap keselamatan produk dia beyond organic. Kalau orang declare organic, 115 bahan kimia bebas. Okay, Shaklee 350 bahan kimia. Jadi apa yang nasihat saya kepada mungkin marketer-marketer, sifu-sifu yang dah start perasan sampai bila lagi kita nak buat
buat launching produk dan memang dapat banyak, tapi kita tak ada orang kata konsistensi dari segi income tu, mungkin boleh start try dalam kita buat marketing produk digital tu, kita start expose kita punya follower customer kita kepada produk-produk contoh macam Shaklee. Kita ada 60 jenis produk daripada harga 40 sampai ke RM400, income boleh pergi commission sampai 71%. Semua achievement kita akan diraikan. Setiap tahun ada diraikan atas pentas, setiap tahun ada trip overseas kan, yang ditaja percuma kan, 8 hari, 9 hari, 10 hari free. Macam tahun ni insya-Allah saya akan ke Turki kan, fully sponsored, memang mewah percutian, semua di support. So jadi saya rasa lah ramai orang pun nak dapat benda macam tu. Bila you ada follower yang dah beli produk digital, mungkin dah ada ratus ribu dah database. Setiap orang ada masalah kesihatan. Makin berusia, dia akan ada lebih kehendak kepada nak sihat dan dia akan go for high quality product. Jadi you adalah orang yang di trust. Bila you cadang satu brand yang ada trustworthy tinggi, kita menang 5 tahun berturut-turut, the most trustworthy brand, even lagi orang kata orang percaya beli produk Shaklee compare dengan farmasi, itu adalah saya panggil unfair advantage yang you ada lah. So boleh contact saya. Okay, anak saya lah kan. So kita work from home. Boleh contact saya untuk kita bincang macam mana saya boleh bantu you dengan advantage yang you ada, macam you nak build income 5 figure a month, 6 figure a month dengan business Shaklee. Assalamualaikum.